14 Oktober 2000, perasmian bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pada hari ini dalam tahun 2000, Majlis Perasmian Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj yang di-Pertuan Agong di Shah Alam, Selangor. Bangunan mahkamah yang menempatkan mahkamah sivil dan mahkamah syariah di bawah satu bumbung ini mempunyai 6 mahkamah tinggi, 4 mahkamah session dan 6 mahkamah magistrat. Mahkamah ini dibina di atas tapak seluas 3.25 hektar. Bangunan mahkamah baharu ini diharap dapat memberi keselesaan kepada hakim-hakim dalam melaksanakan sistem kehakiman dengan sebaiknya sejajar dengan moto Mahkamah Sivil berkhidmat untuk keadilan dan moto Mahkamah Syariah Selangor, Syariah Asas Keadilan.